Abang Anis kita daripada Sungai Pelong datang ambil package belah kelas dan juga valve clearance. Par. Total abang ni spend RM379. Bunyi kelas abang sama tak macam dalam video tadi? Kalau sama, korang share video ni supaya korang tahu macam mana kita buat. Kita mulakan kerja kita dengan package kelas dulu. Untuk buka belah kelas, kita kena buka exhaust dulu, pedal kaki, buang minyak hitam, buka casing clutch. Bila dah leraikan mangkuk kelas, clutch plate, iron plate, clutch ball, clutch player, baru kita nampak keadaan mangkuk kelas kita. Goyang bukan? Abang ni memang tak pernah buat apa-apa pun belah kelas. Dan abang ni mengadu minyak hitam dia makan. Kita tuang balik minyak hitam lama, kita ukur. Tengok tu, tinggal 700ml saja. Bermaksud kat sini, 300ml daripada 1 liter dah hilang. By the way, makan minyak hitam tu kita tak selesaikan dalam video tu. Itu kena buat offset. Okay, next. Belah kelas kita hold dulu. Sekarang kita nak settlekan valve clearance. Kena set marking lurus dulu, barulah boleh set tepet. Ini clearance yang sedia ada untuk bahagian exhaust. Longgar sangat. Sepatutnya untuk belah exhaust ni 0.15 saja macam dalam video. Clearance yang sedia ada untuk bahagian exhaust motor abang ni adalah 0.25. Sedangkan yang sepatutnya adalah 0.15. Banyak tu beza. 0.10 tu. Patutlah longgar. Disebabkan longgar tu lah bunyi bising. By the way, kenapa kena valve clearance ataupun set tepet ni? Moh saya cerita. Antara benda yang boleh makan dan melibatkan kos yang tinggi untuk abang kena bayar adalah valve boleh makan, camshaft boleh makan, rocker arm boleh makan, skru tepet boleh makan. Dah jelas dah pasal valve clearance. Valve clearance cepat-cepat tahu, ambil package. Macam Y15 macam owner ni, RM95 je untuk valve clearance. Jom kita sambung untuk belah kelas balik. Kan tadi kita stop sekejap. Ini adalah proses untuk kita buka rebate yang lama. Nak buka paku rebate yang lama,